aku pergi balik KL Melaka dah 25 liter. Setiap kali aku balik Melaka, balik kampung, nak tengok orang tua aku, mesti nak kena standby 50 liter. Patutnya kau dah bagi 200 liter, cuba kau buat forward balance tu untuk bulan depan. Baru kau tahu Firaun orang jimat macam mana. Untuk liter tu kena bercatu, tahu tak? Supaya kita dapat pakai minyak dengan harga yang murah dalam keadaan yang betul. Kita tak membazir. So, ini bulan Raya Haji. Jimatkan minyak untuk balik kampung. Tapi korang lah hanat ni, janganlah ambil kesempatan untuk potongkan liter tu. Baruah. Kau jangan sampai aku cakap dengan mak aku tak dapat balik kampung sebab korang kerajaan potong subsidi minyak, potong liter minyak tu. Hari ni korang jadi kerajaan pun dah bertepek-tepek kena maki. Jangan buat kebencian lah bodoh. Nanti orang kahak kau punya buka bergopeng.